Duit yang anda simpan dalam ASB dari tahun 2020 hingga tahun 2025 telah mendapat keuntungan secara purata 5.75% selama 5 tahun. Ini bermakna jika anda ada simpanan RM200,000 di dalam ASB, selepas 5 tahun simpanan anda akan bertambah dari RM200,000 kepada sekitar RM257,000. Jika anda tukarkan RM200,000 tersebut ke dalam bentuk emas pada tahun 2020 dengan harga emas ketika itu hanya RM270 per gram, anda akan dapat sekitar 740 gram. Dan hari ini jika anda menjual kesemua 740 gram emas tersebut, harga hari ini adalah RM620 per gram. Selepas kita tolak spread, akan dapat sekitar RM420,000. Ini bermakna dalam 5 tahun, simpanan dalam bentuk emas memberikan keuntungan secara purata sekitar 13% setahun. Perbezaan nilai simpanan ASB dan emas dalam jangka masa 5 tahun adalah lebih emas, iaitu RM162,000. Ini bermakna sesiapa yang mengekalkan simpanan RM200,000 dalam ASB je selama 5 tahun, dia telah hilang kuasa beli sebanyak RM162,000. Rugi kan? Jadi di sini kita boleh lihat, walaupun harga emas ada naik, ada turun dan kena pula tolak spread semasa nak jual emas, tapi emas tetap memberikan keuntungan yang lebih besar berbanding simpan dalam bentuk wang fiat bagi jangka masa 5 tahun akan datang. Untuk simpanan yang anda tidak akan guna lebih daripada 2 tahun ke atas, ia amat sesuai untuk disimpan dalam bentuk emas. Bekukan daripada nilai simpanan anda jatuh. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan cash dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk daftar emas. Nanti saya akan bimbing anda menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda. Why not mulakan simpanan emas sekarang? Yang kaya anda juga.